Soalan seterusnya, ketika baca ayat dalam salat, perlukah kita menekankan bacaan sehingga orang lain gerun mendengarnya? Jawabnya, tak perlu. Bacaan sebenarnya mudah saja. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu saja. Tapi setengah orang terbawa-bawa dari zaman belajar. Tok guru memang dia tekan supaya anak murid mudah nak beza. Tapi anak murid tersilap faham. Dia ingat penekanan tu yang menjadi syarat. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu bacaan yang betul. Tapi bila kita jadi guru Quran, kita kena tekan dekat huruf dad dan lam supaya murid dapat memahami mat lazim kalimi musaqa. Jadi guru pun buat keras, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tekan gitu. Nak supaya murid boleh membeza. Nah, murid ini pun mudah membeza antara takhfif dengan tasydid. Ada murid yang salah faham, terbawa-bawa siapa jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berdoa lalu. Itu walaupun tak salah, tidak khusahah. Pelik bunyinya kalau bahasa Arab. Bahasa Arab ini indah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu sebenarnya. Nah, tapi ada orang siapa geli gelemang kita dengar. Akhirnya benda itu dia anggap sebagai suatu kewajipan. Tidak. Nak membezakan ketika mengajar tajwid sahaja. Jadi baca, dengar pada telinga kita sudah memadai. Jangan sampai mengganggu orang sebelah. Nah, makmum baca kuat sangat, tak boleh ganggu orang sebelah. Slow je. Kita makmum kan? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah memadai. Nah, ini ada makmum kuat. Usolli fardul isya'i. Duduk sebelah. Orang sebelah kejut. Faham tak? Tak kejut sebelah. Orang sebelah. Ni berat benar. Tak faham. Makmum kuat, tu imam slow. Pula dah. Patut tu imam kuat. Ada tu imam tak faham, slow. Dia takbir rakaat. Bunyi gitu. Mu imam kan takbir kuat sikit, ramai makmum belakang. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Tu baru imam. Makmum puang hok duduk belakang ni tak tahu rokok ke dok ni. Rokok ke dok. Lalah tanya orang sebelah, rokok dok. Pasal apa? Pasal imam tak faham. Bila ramai orang kuatkan suara, faham tak? Baru senang. Makmum pula jangan kuat. Mu bukan imam. Nak? Dia baru mari, imam tengah sujud, dia pergi takbir kuat, Allahu akbar. Orang makmum angkat kepala, Allah. Natang ni duduk pula. Jadi menyusahkan orang ramai. Soalan